Ketua Dewan Ulama PAS Ahmad Yahya mendakwa Malaysia mampu mencapai keamanan sebenar tanpa kehadiran DAP. Beliau berkata DAP didakwa menjadi punca ketegangan kaum serta keretakan hubungan dalam kalangan rakyat. Ahmad turut menuduh DAP sering bertembung dengan institusi istana walaupun titah sultan telah beberapa kali dikeluarkan. Menurutnya tindakan tersebut didakwa menjarakkan keharmonian masyarakat serta mewujudkan perpecahan berterusan. Walaupun tidak menyebut nama, beliau dipercayai merujuk kepada kontroversi melibatkan Adun Seri Kembangan Wong Siew Kee, veteran DAP Ronnie Liu berhubung isu penternakan babi di Selangor dan terbaru pengerusi jawatan kuasa disiplin DAP Tony Phua yang menyentuh institusi diraja di media sosialnya. Dalam kenyataan sama, Ahmad turut membangkitkan beberapa isu termasuk pendidikan, bahasa kebangsaan serta dasar berkaitan agama dan ekonomi. Beliau menegaskan semua isu tersebut perlu ditangani bagi mengelakkan usaha pembinaan perpaduan nasional terus terjejas.